Hai semua, selamat datang. Pernah tak anda rasa apa yang anda ada sekarang ni macam tak cukup? Okey, dalam perkongsian kali ni, jom kita bongkar sama-sama rahsia macam mana sumber yang nampak kecil di tangan kita tu sebenarnya boleh digandakan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita semua pernah rasa macam ni kan? Kita tengok masalah kat sekeliling kita, besar sangat. Dan kita pun terfikir, apalah sangat yang aku boleh buat? Perasaan ni memang wujud. Dan hari ini, jom kita hadapinya bersama. Cuba kita fikirkan analogi ni. Menarik kan? Jari kelingking kita nampak macam paling kecil, paling tak penting. Tapi cuba genggam sesuatu tanpa jari kelingking. Terus genggaman kita jadi lemah. Macam tu jugalah kita. Pernah tak kita terfikir yang sumbangan kita yang nampak kecil ni, kalau tak ada, sebenarnya boleh melemahkan satu usaha yang jauh lebih besar? Okey, jom kita masuk lebih dalam lagi. Kita nak tengok dilema si pemberi yang rasa buntu ni. Kita akan guna satu kisah klasik ni sebagai cermin untuk perasaan buntu yang kita semua rasa zaman sekarang ni bila kita berdepan dengan keperluan yang nampak macam mustahil untuk kita penuhi. Cuba bayangkan keadaan masa tu. Ada 5,000 orang lelaki yang lapar. Dan itu baru kira lelaki je tau. Tak termasuk lagi wanita dan kanak-kanak. Skala keperluan dia tu memang nampak mustahil gila nak penuhi. Kat sinilah kuncinya. Kita boleh nampak ada dua cara pandang yang sangat berbeza kat sini. Di satu pihak, para murid nampak kos yang mustahil, kekurangan, masalah yang besar gila. Tapi di pihak lain, Yesus nampak benda yang sama sebagai satu peluang, potensi dan satu mujizat yang bakal berlaku. Perubahan cara pandang inilah yang mengubah segalanya. Dan inilah yang membawa kita kepada satu prinsip yang sangat asas, tapi kita selalu terlepas pandang. Tuhan tak pernah minta apa yang kita tak ada. Dia sentiasa bermula dengan apa yang memang dah ada pun dalam genggaman kita. Soalan ni kan sebenarnya sangat praktikal. Sebelum apa-apa keajaiban boleh berlaku, langkah pertama sekali ialah cek dulu apa yang kita ada. Buat satu penilaian yang jujur, tak kira sekecil mana pun benda tu. Bukannya sibuk fikir apa yang tak ada, tapi jom kita tengok dulu apa sebenarnya yang ada kat tangan kita. Jadi nampak tak? Kuncinya kat sini ialah kita kena ubah fokus kita. Daripada asyik tengok jurang kekurangan yang besar tu, kita mulakan dengan mengira apa yang kita ada dengan jujur. Inilah titik permulaan untuk sesuatu yang luar biasa. Okey, sekarang kita masuk bab yang paling best, bahagian praktikal. Macam mana kita nak amalkan prinsip ni dalam hidup kita seharian? Jom, saya kongsikan panduan 4 langkah yang sangat jelas dan mudah untuk diikuti. Okey, ini dia rangkaiannya. Pertama, kenal pasti. Kedua, serahkan. Ketiga, berkatilah. Dan keempat, agihkan. Nampak macam mudah kan? 4 langkah ni kalau kita ikut boleh mengubah cara kita pandang kekurangan kepada kelimpahan. Jom kita bedah satu-satu. Mula-mula langkah pertama tu kenal pasti. Maksudnya, kita kena jujur je dengan diri sendiri tentang apa yang kita ada. Tak semestinya duit tau. Mungkin masa, bakat atau tenaga kita. Lepas tu, barulah datang langkah kedua. Yang selalunya paling susah. Serahkan. Sebabnya bila kita serahkan sedikit yang kita ada tu, rasa macam kita lepaskan jaminan keselamatan kita. Tapi kena faham, penyerahan ni bukan sekadar bagi barang. Ia adalah satu tindakan melepaskan kawalan kita dan membenarkan tujuan yang lebih besar mengambil alih. Ayat ni pendek tapi sangat-sangat berkuasa. Inilah saat genting tu, di mana apa yang kita miliki, kita bawa dan serahkan untuk tujuan yang lebih tinggi. Saat kita beranikan diri untuk lepaskan genggaman kita, sebenarnya pada waktu itulah kita sedang membuka ruang untuk pengandaan berlaku. Selalunya kan, bila kita ada sikit, kita akan merungut, alah sikitnya aku ada. Tapi Yesus ajar kita untuk buat sebaliknya. Berkatilah apa yang ada. Dengan mengucap syukur, kita sebenarnya sedang mengubah seluruh suasana. Rasa syukur untuk jadi macam satu jambatan yang menghubungkan realiti kita yang terhad ni dengan sumber Tuhan yang tak ada hadnya. Dan poin ni, wow, ia tunjukkan satu kebenaran yang sangat power. Roti tu tak berganda masa ia duduk diam-diam dalam bakul tau. Ia berganda masa para murid tengah sibuk agih-agihkannya. Mujizat tu, ia berlaku dalam pergerakan, dalam tindakan iman. Bukan masa kita duduk tunggu sampai kita rasa dah cukup. Jadi, apa hasilnya bila kita ikut 4 langkah ni? Apa yang berlaku bila kita mula dengan apa yang ada, serahkan, berkati dan agihkan, kita akan beralih daripada mentaliti kekurangan kepada satu realiti kelimpahan yang sebenar. Tengok nombor ni, 12 bakul. Selepas semua orang dah makan sampai kenyang, masih ada baki sebanyak 12 bakul penuh.
Ini bukan setakat cukup-cukup makan tau. Ini adalah kelimpahan yang melimpah ruah. Dan ada makna yang sangat mendalam di sebalik 12 bakul ni. Ia macam satu peringatan peribadi, satu bakul untuk setiap seorang murid yang pada mulanya ragu-ragu. Tuhan bukan sahaja selesaikan masalah, dia tunjukkan kemurahan hatinya dengan cara yang sangat personal, yang betul-betul meyakinkan hati mereka. Jadi, apa yang kita boleh buat lepas ni? Minggu ni juga, ini cabaran praktikal untuk anda. Jangan fikir panjang. Pertama, cuba cari satu je keperluan dalam komuniti anda. Kedua, tawarkan apa je yang ada kat tangan anda, sedikit anda tu. Ketiga, doakan dan berkatilah. Dan akhir sekali, berikannya dengan hati yang ikhlas. Mulakan proses penggandaan anda sendiri. Jadi, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan untuk difikirkan. Apakah 5 roti dan 2 ikan anda? Apakah sumber kecil di tangan anda sekarang yang kalau diserahkan, boleh menjadi jawapan kepada satu keperluan yang besar di sekeliling anda? Jangan pernah, sekali-kali, pandang rendah pada apa yang ada di tangan anda.